Banjaran dia sebenarnya banjaran dia sambung sampai ke Thailand ke Kuala Hulu, naik ke atas tu banjaran ni kan. Tempat kami ni duk lalu lalang lah dulu masa tahun tu kan. Nak cerita kisah kami ni bunuh orang kampung. Orang kampung ni dua lelaki bini ketika tu, seperti yang diceritakan lah. Dua lelaki bini, mereka ni tak salah saya, mereka cerita duk menanam lah. Menanam apa wallahualam lah kan, sayur-sayur lah tu kan. Kemudian jiran mereka ni Cina ni, mereka pun bercucuk tanam juga Cina kan, tanam sayur juga mereka pun. Dalam satu hari tu mereka dua lelaki bini terdengar bunyi macam orang ketuk-tetuang, bukan tetuang, apa nama ni, rim kereta yang dia lama, dia besi tu kan. Dengar ketukan lah. Mereka ketuk-ketuk tu, tak apalah, mereka pun tunggu lah tengok. Mereka pun duduk lah di situ. Tiba-tibanya keluar segerombolan kami ni. Mereka ni keluar pergi ke orang panggil rumah kongsi Cina tu lah. Rupanya kami ni minta makanan. Mungkin rakan sebahat mereka aku kami ni apa ni Cina ni kan, ataupun dipaksa kan, macam Serapian kata tadi kan, dipaksa untuk bagi makanan. Tidak, kami serah hamba kan, mereka pula, ataupun tali barut, dua tiga cerita gitu lah. Tiba-tiba kami ni nampak mereka dua lelaki bini ni, mereka ni ditahan lah, ditangkap. Mereka pun ni bila tak mau takut rahsia mereka terbongkar, mereka pun tangkap mereka ni, seksa lah, nak bunuh lah kan, nak bunuh mereka ni. Ikut cerita kata orang kampung kata mati dibunuh oleh mereka ni. Mereka